hitam. Sambal hitam. Kalau lagu ada satu tu yang sambala 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 sambalado. Enak dimakan, pedas-pedasnya. Sambal. Itu kan lagu tu kan. Guys, korang kena try tau sambal. Yang mana yang belum try, boleh try tau. Hari tu mak saya beli. Saya dah cuba. Sedap. Kejap lagi memanglah Uncle nak makan dengan sambal hitam ni. Oh, dah prepare lah. Memang Uncle tengah prepare. Talita preparekan Uncle makan. Tengok Talita dia preparekan Uncle makan. Dia letakkan Tata masak, Tata? Saya tak masak. Saya memanaskan lauk saja. Aduh. Mula-mula dia panaskan pinggan ni, Zaki. Apa yang pinggan? Okay. Pinggan pun kena panaskan dulu supaya kita baru macam nak makan tu selera kan. Okey, pinggan nak panaskan. Itu tadi ikan dia panaskan. Ikan apa ni? Cuba teka ikan apa? Cakap. Kembung. Kembung. Aduh, salah. Apa Tengok, kembung macam ni nak? Ya Rabbi, ya Allah. Kata Pari. berdiri, takkan tak tahu ikan ni apa? Pari. Aish. Bawal. Kau umur dah 20 tahun dah. Bawal. Takkan pari. Takkan pari. Bawal. Sikit lagi. Bawal. Ikan. Apa? Guys, tolong Zaki guys. Bawal. Tolong Ikan Zaki. Mas. Oh, mas. Selamat ada orang tolong. Bawal mas. Oh, tahu Mak ada orang tolong. Okey, tadi dia panaskan ikan bawal mas ni. Lepas tu dia panaskan nasi, Zaki. Oh. Panaskan nasi. Nasi beras mati lah. Betul. Bukan basmati. Jangan sebut beras mati macam tak sedap sangat, dia basmati. 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 Pula. Mak saya selalu panggil tu nasi pocong. Oh, sebab dia panjang-panjang kan? Nasi pocong. Betul. Itulah dia. Jadi, bila dah ada siap dah panaskan, Uncle tinggal masukkan dalam pinggan. Tata masak, tak nak masak ke Tata? Masak lah. Tak apa abang. Kita orang kat rumah ni, kalau betul chef, Martin. Ya. Betul. Betul. Awak nanti kan Uncle nak panggil podcast kan? Okey, saya nak. Uncle, nanti awak datang, nanti Martin masak untuk awak. Martin buat pizza. Pizza Wagyu ke Mami? Pizza Wagyu dia buat. Ais, boleh.